Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sekali lagi saya nak check adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas. Kalau boleh dengar, cuba komen boleh dengar. Test 1 2 3, test 1 2 3. Ada tak ni? Boleh dengar tak? Test 1 2 3, test 1 2 3. Kalau boleh dengar, cuba komen boleh dengar. Saya punya video semua okey, gambar semua okey. Alright. Saya nak minta tolong you all yang dah join sesi Zoom ni, boleh tak you all screenshot ke rakam video ke kan. Lepas tu share gambar ataupun video dekat dalam group yang ni open. Siapa-siapa pun boleh join lah. Tapi kita punya sesi Zoom ni dia limit 100 orang lah. Alright. So you share dekat dalam group, ajak kawan-kawan semua belajar kan. Sebab apa saya banyak orang nak belajar pasal bisnes kereta sewa, ada nak jumpa lah, ada yang call pun semua kan. So untuk memudahkan kita buat sesi Zoom ni lah. Alright. So sementara nak tunggu yang lain tu masuk, seperti biasa kita mulakan kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah supaya majlis kita berjalan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. So saya ada slide yang saya nak share. Ya. Alright, you all boleh nampak tak saya punya slide ni? Kalau boleh nampak, cuba komen boleh nampak. Alright, dan sesi ni sebenarnya saya dengan Puan Nur Shirley lah. So saya akan fokus kepada slide presentation. Tapi kalau you ada soalan, you boleh tanya je dekat chat. Nanti Puan Shirley akan tolong jawab lah. So sambil-sambil you belajar dengan saya, dan you boleh tanya jugalah dekat chat dan boleh belajar dekat chat lah. Alright. Okay, ini topik kita. So sesi ni saya biasanya saya buat dalam sejam. Alright. So first kali kita akan ceritalah tentang latar belakang GoGramatic. And then kita akan cerita juga tentang sistem tempahan offline. And then ada orang tanyalah, kalau tak ada kenderaan boleh ke? Nanti saya tunjuk contoh-contoh rakan niaga GoGramatic yang buat bisnes kereta sewa tak ada kenderaan pun. Ada yang dah 2 tahun tak ada kenderaan, boleh buat duit. Alright. And then kita akan juga tunjuk sistem tempahan online, macam mana dia punya bentuk. Alright. And then kalau ada kenderaan macam mana? Kan? And then ada orang dia ada kenderaan tapi dia tak ada masa nak uruskan kereta. So kita akan terangkan jugalah tentang pajakan. Okay, and then saya akan terangkan jugalah secara umum lah cara pemasaran. And yang ni yang apa yang rakan niaga GoGramatic buat lah. And then ada orang tanyalah kalau kereta hilang macam mana, kalau kena saman macam mana, accident macam mana. So macam mana kita kawal risiko bisnes kereta sewa lah. Dan last kali saya akan cerita jugalah, pokoklah ada yang berminat untuk join kita punya program GoGramatic. Alright. So saya nak tanya you all ni, yang join kita punya sesi ni, you all ni lokasi dekat mana? Siapa yang dah buat bisnes kereta sewa? Kalau dah buat, cuba komen dah buat. Kalau belum buat, cuba komen belum buat. Alright. Dan minta tolong share kita punya sesi ni supaya orang lain boleh belajar lah. Kan? Dah share ke belum? Alright. Kalau ada soalan, tanya je dekat chat. Nanti Puan Nur Shirley akan tolong jawab lah. Alright. Okay. Ini latar belakang GoGramatic lah secara ringkas. So sebenarnya macam GoGramatic ni kita mula daripada tahun 2006. Sekarang dah 2025. 19 tahun dah kita dalam industri kereta sewa lah. So masa mula-mula tu saya start dengan kereta second hand je. Saya beli kereta kancil 2 biji, saya sewakan lah. Dan masa saya mula tu saya masih lagi kerja sebagai staff government. Dulu saya bekerja dekat universiti di Bintulu, Sarawak. So masa tu gaji tak besar and then hutang banyak. And then saya nampak peluang peluang bisnes kereta sewa. So saya beli kereta, sewakanlah kepada pelajar-pelajar universiti tempat saya bekerja lah. Okay, so dekat situlah saya start sewa dekat orang awam, start sewa dekat syarikat-syarikat kan. So
pada tahun 2010 saya dah ada 70 buah kereta sewa lah. Tapi daripada 70 biji kereta sewa ni, 40 kereta pajak, 30 kereta sendiri lah. So sebenarnya tuan-tuan, kalau kalau you pandai buat pemasaran, kan, orang nampak you tak payah fikir pasal kereta ni, orang akan bagi kereta dekat you lah. Okay. And then 2011 saya mula buat program licensing. Kenapa saya buat benda tu? Sebab apa? Bila kita dah lama dalam bisnes kereta sewa ni, kita ada banyak pelanggan. So pelanggan ni dah biasa guna kita punya servis. And then kalau dia pergi dekat tempat lain, dia akan contact kita, dia minta kita tolong carikan kereta sewa lah. Masa tu saya hanya ada satu cawangan saja dekat Bintulu, Sarawak. Tak ada cawangan lain. So apa yang saya buat adalah saya akan contact lah syarikat-syarikat kereta sewa dekat lokasi yang pelanggan saya ni nak pergi kan. Contohnya dekat Miri ke, dekat Kuching ke, dekat Kota Kinabalu ke, dekat KL kan. So saya akan contact company-company ni dan kita deal lah. So saya makan commission. Cuma saya nampak setiap syarikat kereta sewa ni dia punya term and condition berbeza-beza. So bila ada masalah, contoh kereta accident ataupun kereta rosak, so pelanggan dia akan refer saya punya term and condition. Tapi yang syarikat kereta sewa ni dia akan refer dia punya term and condition. So lalas saya lah yang kena bayar ganti rugi kan. Sebab apa? Setiap syarikat ni berbeza-beza dia punya term and condition. So takkanlah kita nak follow semua orang kan. Okay. And then saya pula nak buka cawangan, saya tak ada modal. Tapi dalam masa yang sama banyaklah kawan-kawan yang mesej minta saya ajar macam mana nak buat kereta sewa. So saya pun start mengajar sharing. Lepas tu saya punya kawan-kawan yang saya ajar ni, kita buat macam satu group. Okay. So kalau saya dapat pelanggan, tapi saya saya tak cukup kereta, saya ambil kereta dia orang. So saya makan commission. Dia orang pula kalau dia orang dapat pelanggan tak cukup kereta, ambil kereta saya ambil commission. Kan? So sebab apa saya yang ajar dia orang, so term and condition sama. So senang nak burus niaga. Kalau dulu macam company ni dia punya term and condition macam ni kan. Company ni term and condition macam ni. So nak kerjasama tu susah. Tapi bila saya membina kita punya community, nak berurus niaga tu senang. Sebab apa? Term and condition sama. Alright, lepas tu macam saya punya community tu makin lama makin besar. So macam diorang ni buat marketing, and then bila dapat pelanggan tak cukup kereta, diorang akan ambil kereta dalam community. So kita berurus niaga dalam satu group. Kan? Alright, so far okay ke? Semua terdiam ni. So far faham boleh lagi? Jangan tidur lah. Alright, kalau okay cuba komen okay. Okay. So 2011 saya buat program licensing. 2015 saya alhamdulillah lah kita dapat lesen Motec, lesen daripada Kementerian Pelancongan lah. And then kita buat along the way tu adalah cabaran-cabaran, tapi cabaran yang paling besar adalah bila COVID. Tahun 2020 COVID memang tak ada sale kan. 2 tahun juga kita PKP kan. Masa COVID tu saya 80% customer saya masa tu syarikat-syarikat corporate dengan pelancong daripada luar negara. Saya tak main market lokal. Kan bila COVID je memang jahanam lah kan. And then selepas PKP habis tahun 2022, demand untuk kereta sewa start naik balik lah. Tapi masa tu kira macam saya terpaksa mula daripada kosong lah. Kereta-kereta, sebenarnya saya dah jual kereta sebelum PKP lagi. 2019 saya dah jual semua kereta. Sebab apa? Saya nak fokus kepada platform. Sebab apa? Bila kita nak buat platform, dalam masa yang sama juga kita nak beli kereta, dia jadi pening kepala. So lagi banyak kereta yang kita ada, lagi banyak pekerja yang kita kena ada, lagi kira macam kos dia sangat tinggi lah. Nak kena ada pejabat, pekerja, maintenance, pening kepala. So 2018 saya start banner platform, and then 2019 saya jual semua kereta, PKP. Kan? So 2022 memang kira masa PKP tu memang jatuh betul-betul lah dengan kereta dah tak ada, staff semua dah berhenti kan. And then kita pun banyak saving habis pun semua kan. And then 2022 kita start balik dan booking masuk. 2022 start booking masuk, tapi booking masuk tapi kereta tak ada kan. And then dalam masa yang sama juga
kawan-kawan lah, kawan-kawan mesej kan, Cik Wahid boleh tak ajar macam mana nak buat kereta sewa kan. So saya masa tu saya dah ada bisnes lain, saya jual produk. And then saya cakap tak apalah, siapa yang nak belajar, saya charge RM300 setahun. Kalau saya dapat pelanggan, saya ambil kereta diorang, saya ambil commission lah 20%. Kalau diorang dapat pelanggan, kan, saya ajar diorang, so saya ambil 1% daripada diorang punya sale lah. Kan, itu perjanjian dia. Alright. So saya ajar diorang buat marketing semua, diorang deal dengan customer. Kalau diorang dapat sale, saya ambil 1%. Sebab apa? Macam RM300 ni sebenarnya tak boleh nak cover lah cost apa semua kan. Tapi kita bantu diorang ni, diorang buat duit, kita ambil sikit lah 1% daripada diorang punya sale. Alright. And then 2025 insyaAllah lah kita akan dapat lesen Motec baru lah. Kita macam lesen dulu tu tak boleh nak continue. Company lama pun semua dah tak boleh nak bergerak kan. So kita start kumpul modal, kita start mohon baru. Dan Alhamdulillah dah lulus, tunggu keluar sijil sajalah. Alright, itu cerita kita lah. Alright. Okay. Sistem tempahan offline. Ni nak cerita lah. Ada orang tanya macam mana sistem GoGoMeeting ni. Sebenarnya kita ada sistem offline pun ada, online pun ada. Ada orang tanya GoGoMeeting tak ada apps ke? Sebenarnya kita daripada dulu lagi macam masa saya mula-mula dulu, kita tak ada sistem pun. Orang call, WhatsApp apa semua kan. Dan sistem tu masih lagi berjalan dan sangat efektif. Alright. Okay. So macam mana dia punya proses dia? Okay. Macam saya punya rakan niaga ni, kita panggil Jam Hub lah. Kita panggil dia orang Jam Hub. So diorang ni, diorang akan buat pemasaran lah dekat media sosial, tak kisahlah Facebook ke, IG ke, TikTok ke, mana tempat yang diorang boleh iklan, diorang iklan saja. Ada yang iklan percuma, ada yang berbayar lah. Okay. So bila diorang buat iklan, and then pelanggan nampak iklan diorang tu, pelanggan akan WhatsApp diorang lah. Okay. So GM Hub ni dia akan dapatkan butiran tempahan sekiranya ada pertanyaan dari pelanggan kan. Okay. So dia tanyalah nak sewa kereta apa, tarikh bila, nak pulang kat mana kan. So contoh yang dekat yang gambar phone tu, itu contoh tempahan. Okay. So yang ni kan dia customer ni nak sewa kereta dekat Terengganu, dia nak Alza kan. Dia nak pergi Terengganu, dia pick up dekat Batu Keramat KL. Okay, 13.10. Return 17.10. Alright. So kalau macam ni lebih kurang 4 hari lah. So customer dia akan WhatsApp kita punya rakan niaga. Kalau rakan niaga kita ni ada kereta, disewakanlah kereta dia orang. Tapi kalau dia orang tak ada kereta, dia orang akan tanya dekat dalam grup. So dalam grup GoGoMeeting ni kita ada lebih 2,000 rakan niaga lah seluruh Malaysia. Sebab tu tak ada kereta pun boleh buat benda ni. Sebab apa? You buat marketing, you dapat pelanggan, you sewakanlah kereta rakan niaga lain, makan commission. So faham tak? Faham tak? Ada orang cakap saya scam semua. Mana? Betul. Sebab apa? Syarikat kereta sewa dekat Malaysia ni banyak. Pengusaha kereta sewa ni banyak. Kan? Supplier ni banyak. Kan? So diorang ni menggunakan sumber yang ada. Alright. Okay. So okay, kalau GMHub ada kenderaan, mereka akan sewakan kenderaan, mereka menggunakan dokumen sewa GoGoMeeting lah. Kalau GMHub tiada kenderaan, mereka akan tanya dalam grup khas. Ini contoh grup lah. Kita ada grup Telegram pun ada, grup WhatsApp pun ada. Setiap negeri tu pun kita ada buat grup. Dia orang kalau dapat booking dekat KL, dia akan tanyalah dekat dalam grup KL. So itu cara proses. Dia cara lama daripada dulu macam tu lah. Alright. Okay. So ini adalah sistem tempahan offline. Alright. Okay. Dia punya proses lah. Okay. So dia orang ni bila dia dapat order, tak kisahlah pelanggan tu kan. Pelanggan tu nak, kalau dia ada kereta, dia sewakanlah kereta dia orang. Kalau dia orang tak ada, dia akan tanya dekat dalam grup. So dia first kali dia akan tanya dalam grup Jam Hub. So kalau tak ada, dia akan tanya outsource lah. Dekat luar pun ada juga grup outsource. Kalau semua tak ada, so kira urus niaga tamat lah. Tapi kalau ada, dia orang akan dapatkan harga ejen berapa, security deposit berapa, delivery berapa kan. And then dia orang akan minta bayaran plus security deposit plus IC, lesen mandu
maklumat pekerjaan, bil elektrik ataupun bil air pelanggan lah. Okey, tapi sebelum diorang ambil payment tu, diorang akan tapis dulu pelanggan. Kita ada sistem PSS, nanti saya tunjuk. So kalau pelanggan ni clean, diorang boleh proceed. Kalau pelanggan ni ada rekod blacklist, diorang akan reject terus. Alright, so ini screening punya sistem lah. Okey, kalau customer ni okey, so penghantaran kenderaan kepada pelanggan diuruskan oleh pemilik kenderaan sepenuhnya. So macam kita punya rakan niaga ni, tak kisahlah kalau let's say lah dia duduk dekat KL, tiba-tiba dia dapat booking dekat Sabah. So rakan niaga kita yang dekat Sabah yang akan hantar kereta, tak payah you nak pergi Sabah hantar kereta, faham tak? So kita collaborate, kita kerjasama. Alright, and then permulaan kenderaan security deposit dikembalikan dalam masa 10 ke 14 hari bekerja. Kereta elok dan tiada saman. Tapi kalau macam ada saman ke, kereta rosak apa semua, so agent ni dia akan minta daripada pelanggan, dia akan hantar invoice. Okay, tapi kalau pelanggan ni dia cuba tak nak bayar, cuba lari, so kita ada sistem debt recovery. So kita ada PSS kan. So kita akan masuk maklumat pelanggan ni dalam sistem kita. So customer ni memang blacklist. Lepas tu kita ada CTOS, kita ada debt collector, and then kita ada lawyer semua kan. So kalau pelanggan ni tak bayar, sistem debt recovery ni akan bekerja lah. Kan? Tapi kalau pelanggan ni bayar, settle lah. Faham tak? So dalam bisnes kereta sewa ni, you kena ada sistem tapisan pelanggan, you kena ada dokumen sewa yang komplit, dan you kena ada sistem kutipan hutang, debt recovery. Kalau you tak ada benda ni, memang makan modal lah. So benda ni lah yang Go Green sediakan. Sebab apa, kalau you nak buat benda ni mahal, 10,000 pun tak cukup. So macam Go Green ni, kita dah 19 tahun dalam market, kita dah ada sistem, kita dah ada pengalaman, kan? You pakai je lah. Cuma untuk guna kita punya sistem ni, belajar daripada kita charge RM300 je setahun. Kan? Alright. Okay. Next adalah, okay, so kalau ada soalan tanya je, nanti Puan Shirley akan jawab dekat komen. Alright, so kalau tak ada kereta, macam mana? Ini contoh lah, ada 3 contoh rakan niaga kita yang tak ada kereta. Ini Kak Yati lah, saya selalu share kisah dia kan. Okay, Kak Yati ni, dia join Go Green pada 2 September 2023. So dah lebih 2 tahun lah dia bersama Go Green. Dia ni duduk dekat Banting. Dan dia ni bukan dekat bandar tau. Rumah dia dekat ladang sawit. Dan yang menariknya, Kak Yati ni dia warga emas. Umur 50 lebih. Kan? Dan tak ada kenderaan. Duduk dekat ladang sawit, warga emas, kenderaan pun tak ada kan. Internet pun tak berapa pandai sangat. Tapi dia rajin. Dia iklan dekat Facebook dengan TikTok saja. So ini adalah dia punya sewaan dia dengan komisen dia pada tahun 2025. 8 bulan. Dia punya sewaan dia 399,380. Dia punya komisen dia 75,450 dalam masa 8 bulan. Tak ada kereta, duduk dekat ladang sawit, warga emas. Kan, internet pun tak berapa pandai, pun boleh buat. Takkanlah you yang muda-muda tak boleh buat. Cuma Kak Yati ni dia rajin. So you all sekarang ni umur berapa? Ada tak yang lebih tua daripada Kak Yati? Kan? So far okay ke? Kan Kak Yati ni? Kalau tak percaya, you boleh screenshot ni, you pergi dekat dia punya Facebook tu, you mention dia. Betul ke Kak Yati? Betul. Ni report dia yang hantar. Alright. Okay, next adalah yang ni. Yang ni kita punya rakan niaga juga. Dia pun tak ada kenderaan. Dia ni, dia join Go Green pada 11 April 2023. Dia masuk awal lagi lah daripada Kak Yati. Tetapi dia ni ada banyak kerja. Dia memang tak ada kenderaan, tapi dia ejen penapis air. Jual penapis air pun dia buat, bawa e-hailing pun dia buat, kereta sewa pun dia buat. Tapi dia tak ada kereta lah untuk dia sewakan sendirilah. So tahun ni dia punya total sewaan dia 187,230. Komisen dia 35,200. Okey tak tuan-tuan? Kan? Dia ni, perempuan ni dekat Dengkil. Duduk dekat Dengkil. Okay, so untuk kereta sewa saja 8 bulan dia punya komisen 35,000. Ada tak kat sini suri rumah? Kan? Alright. So satu lagi yang ni. Yang ni kita punya rakan niaga juga. Yang ni dia sertai Go Green pada 30 September 2024. Sama juga tak ada kenderaan sendiri.
So dia ni bekerja sebagai pegawai khidmat pelanggan di hospital swasta di Selangor. Dia ni masa dia join kita kan, Cik Wahid, kalau saya dapat sebulan RM500 saya dah syukur dah kan. Kan. So sebab apa, dia kerja, isteri dia kerja. Tapi kalau macam dia orang ni dapat extra RM500 dia okey lah. So untuk tahun ni lah, daripada Januari sampai Ogos 2025, dia punya sewaan dia RM80,650 dan komisen dia RM23,165. Ini pun dah lebih RM2,000 sebulan lah dia punya komisen. Dia nak RM500 je. So macam ni lah kita bantu rakan niaga kita. Tak ada kereta pun tak ada masalah. Sebab apa? Dalam kita punya grup ni ada banyak orang yang ada kereta. Kalau you dah ada kereta, you tak payah fikir pasal kereta you tu. Kereta you letak tepi dulu. Sebab apa? Benda yang susah adalah nak cari pelanggan yang betul. Kereta senang saja, siapa-siapa boleh beli. Nak cari pelanggan yang betul tu yang susah. Faham tak? Tak payah nak fikir, oh saya tak ada kereta. Apa benda nak fikir pasal kereta ni? Kereta ni bukannya masalah. Masalah dia adalah macam mana you nak cari pelanggan yang betul. Kalau you tengok dia orang punya Facebook ni kan, semua guna kita punya logo. Kan? Ni. So pelanggan-pelanggan yang berkualiti, dia akan cari company yang trusted. Dekat sinilah seni dia tu. Alright. Okay, next adalah, okay. So, kita juga ada sistem tempahan online. Tapi kita tak ada apps lah. Apps kita coming soon. Tapi sebenarnya 90% tempahan tu masih lagi pakai WhatsApp. Kalau saya buat apps pun boleh nak buat kan. Tapi saya rasalah sebab apa, macam apps ni dekat luar sana ada banyak apps. Kan? And then apps ni dia terpaksa berlawan sesama dia orang. Dia macam ni lah Shopee, TikTok semua kan. So dia orang akan berlawan. So end up pemilik kereta yang tak buat duit kan. Yang apps ni apps A, B, C, D. Dia orang akan lawan. So pelanggan akan pilih siapa yang boleh jual murah. Lepas tu apps ni dia ambil lagi commission. End up yang owner kereta ni dapat apa? Dapat sikit je. Alright. Okay, dan kebanyakan syarikat-syarikat kereta sewa, pengusaha kereta sewa, dia orang tak nak listingkan kereta dia orang dekat apps. Sebab apa? Let's say lah ada 10 apps dekat luar. Kan dia kena masuk dekat apps sini, apps sini, apps sini, apps sini. So lama-lama dia jadi kuli. Dia jadi kuli. Dah lah apps ni jual murah, makan komisen lagi. Lepas tu dia dapat sikit. So banyak syarikat kereta sewa dia tak nak pakai apps. Kalau nak deal direct dengan dia. Kan? Alright. So macam kita punya sistem ni, setiap rakan niaga dia ada pautan khas untuk terima tempahan kenderaan sendiri ataupun seluruh Malaysia. So macam kalau you daftar, you akan ada link you sendiri. You bagi link tu dekat pelanggan, pelanggan tempah, booking tu akan masuk dekat email you dan WhatsApp you. Kalau you ada kereta, you accept, customer bayar, you deliver lah. Tapi kalau macam you dapat order, you tak ada kereta. Kan? Kalau you tak nak pening kepala, you boleh decline. Tapi kalau macam you dapat order, you tak ada kereta, kan? Lepas tu you tanya dulu, rakan niaga ada tak siapa-siapa yang boleh sambut job ni? So kalau ada yang boleh sambut, you minta email dia, you masuk sistem, you masukkan email rakan niaga tu, tekan button, booking tu akan pergi kat dia. So you dapat commission lah. Kan? Faham tak? So sistem kita ni dia berbeza berbanding platform-platform lain. Platform lain, you kena ada kereta. Macam GM ni, you tak perlu ada kereta. You boleh sewakan kereta you. Dan you boleh sewakan kereta rakan niaga lain. So you punya sumber pendapatan tu unlimited. Sebab tu ada orang ada satu Azia je. Tapi sebulan dia punya untung RM5,000. Orang terkejut. Satu Azia RM5,000. Macam mana kau kira? Sebab apa? Dia sewakan kereta dia dan dia sewakan kereta rakan niaga lain. You all faham tak ni? Faham ke faham? Kalau faham cuba komen faham. Kalau tak faham cuba komen tak faham. Susah sangat ke nak bagi faham benda ni? Alright. Okay. So, okay. Kalau you bagi link you tu, macam gogreenmatic.com/adalah dia punya code kan. So, kalau you bagi link tu dekat pelanggan, tempahan akan masuk ke WhatsApp ataupun email JemHub dan mereka boleh accept, pass job atau decline. Ada fungsi diskaun. Kalau you nak bagi diskaun pun boleh. So, kalau you tengok dekat laman web Gogreenmatic, harga kita memang mahal. Tetapi you boleh bagi diskaun dekat pelanggan you, suka hati you. You nak sewa sehari RM1 pun boleh, suka hati. Tetapi itu antara you dengan pelanggan.
So that's why GoGreenMatic kita tak banyak pelanggan sebab apa, kita nak rakan niaga ni yang buat sale. Customer GoGreenMatic sebenarnya adalah rakan niaga. Kita serve rakan niaga. Customer GoGreenMatic rakan niaga yang bayar RM300 setahun. Customer rakan niaga adalah penyewa. So kalau you ada kereta, you nak bagi diskaun, suka hati you lah. Kan? Contohlah kereta Beza kan. Beza dekat laman web GoGreenMatic 180 satu hari. Tapi you boleh bagi diskaun. You nak bagi sewa berapa? 105 ke, 14 ke, RM1 pun boleh. Tapi itu antara you dengan pelanggan. So tak adalah isu you pergi rosak harga apa semua kan. Faham tak? Alright. And then okay, satu lagi, GM Hub boleh proses tempahan untuk pelanggan menggunakan fungsi walk-in kenderaan sendiri. So GM Hub boleh beri diskaun ikut bajet pelanggan. So ada satu function, you boleh tolong orderkan untuk pelanggan. Kan? So macam Beza kan, harga 180. Aku nak bagi diskaun lah, aku nak bagi 150. You boleh tolong orderkan untuk pelanggan. Dan sistem ni, dia ada borang sewa tu sign pakai phone saja. Tak payah pakai kertas. Kan? And then kita ada function quotation kalau you nak minta payment daripada pelanggan. Kan? Ada invoice, ada receipt. Payment bayar melalui bank ataupun PayPal. So sistem ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat pun, RM10,000 dia punya cost. Kan? So you tak payah nak fikir pasal sistem. Kita dah ada benda tu, pakai je lah. RM300 setahun. Okey tak RM300 setahun dengan apa yang kita bagi ni? Kalau you nak buat laman web pun paling-paling RM3,000 pun tak cukup. Kan? Next. Okey, ini sistem tempahan online. Okey, ada dua kat sini lah. Satu kalau booking daripada HQ. Satu lagi booking walk-in. Walk-in ni sendirilah. Okey, tapi macam HQ ni harga dia mahal. Contoh Beza kan. Beza kalau customer ni sewa satu hari, dia bayar pakai kad kredit. Total pelanggan kena bayar RM187.20. Okay. So, yang PayPal ni dia ada dia punya fee lah kan. Lepas tu kita, macam kalau booking ni, customer direct HQ, tidak melalui mana-mana link. So, customer bayar harga ni kan. So, GM akan ambil 20% lah. Tolak dengan PayPal fee. Owner kereta, rakan niaga kita akan dapat bersih RM142.20. Ini contoh lah. Kan? Beza, pemilik kereta dapat bersih RM142.20. Tetapi kalau macam you adalah pemilik kereta, you key in sendiri. You key in, you nak bagi sewa 150. GM ambil 1% je daripada you punya sale. So you dapat RM148.50. Kalau you key in, kan, payment semua pergi kat you, sebulan sekali you bayar je lah. Kalau macam RM150, kita ambil lah RM1.50. Okey tak? Okey tak macam GM kita ambil 1% daripada you punya sale? Sebab apa saya nak rakan niaga kita ni, dia buat duit. Macam platform-platform lain, dia orang yang buat duit. Yang owner kereta ni tak buat duit. Dah lah jual murah. Lepas tu makan komisen lagi. Lah tinggal tulang dekat owner. Kan? Alright. So, sebab apa kita buat ni nak bantulah pemilik-pemilik kereta yang struggle apa semua. So, tapi marketing you kena buat lah. Janganlah suruh orang tolong buat kan. Kalau you nak untung lebih, you kena buat marketing sendiri. You jangan harap orang lain tolong buatkan. Okay? So far okay tak? So far faham? Kalau faham, cuba komen faham. Kalau tak faham, cuba komen tak faham. Okay, ni borang sewa. Ni borang sewa ni yang fizikal lah. Tapi kita ada yang boleh sign dekat phone. You key in, nanti sistem dia akan keluarkan macam form, you masuk detail pun semua. And then you sign dekat phone saja. And then borang tu you boleh hantar pakai WhatsApp, tak payah print out. Sebenarnya GoGreenMatic kita ada offline, kita ada online. Kalau you nak pakai paperless pun boleh. Tapi ada orang yang tua-tua tak reti lah. Tak apa, nak pakai, nak print out, nak tulis tangan pun boleh. Tak ada masalah. Alright. So yang ni contoh yang kita punya rakan niaga yang ada kereta lah. Saya ambil yang top 3 lah kan. Okay, yang ni, dia ni sertai GoGreenMatic pada 8 Mei 2024. Masa dia join, dia tak ada kereta tau. Dia ni sebenarnya masa dia join tu, bisnes dia tengah jatuh. Dia ni dulu jual produk lah kan, tapi bisnes dia memang struggle. Kereta pun tak ada. So dia masuk kan, Julai 2024 dia mula beli kereta terpakai untuk sewaan. And then dia pun buat jadi ejen hartanah lah. Okay. So tahun ni dia bagus, dia pandai buat iklan. Dia pandai buat iklan berbayar. Founder produk,
kan. So setakat iklan Facebook ad tu kacang je. So dia masuk, dia buat iklan, tahun ni lah daripada Januari sampai Julai 2025, sale dia RM508,922. Dia sewakan kereta dia ada 3 biji kereta sekarang ni, dan dia sewakan kereta rakan niaga lain. Total sale dia RM508,000. RM508,922 dalam masa 7 bulan. Tolak-tolak dia punya untung dia RM127,468. Tapi dekat sini sebulan kos iklan dia RM4,000. Sebulan RM4,000. Maknanya kalau 7 bulan RM28,000. So 127,000 tolak RM28,000, dia punya untung lah RM99,000. Okey tak tuan-tuan? 7 bulan kan, 7 bulan RM99,000 untung dia. Ada lagi ke ni dengar saya punya ni? Ke sibuk bertanya soalan? Alright. Okey tak? 7 bulan RM90,000. RM99,000. Betul tak? Kan? Okay, ni satu lagi ni kita punya rakan niaga juga. Yang ni, dia ni actually dia kerja dengan syarikat oil and gas, kerja accountant. Dia orang besar. Dia, saya tanya dia, tuan ni dah kerja besar, gaji dah besar, kenapa nak buat benda ni lagi? So macam dia orang ni, dia mencari plan B. Kalau dia hilang kerja, apa benda dia nak buat? So dia cari, dia buat kereta sewa lah. Alright, masa dia join kita pada 28 Jun 2024, dia mula dengan 1 Mairi 2022. So dia ni, isteri dia bantu urus lah. So dia kerja, tapi isteri dia tak kerja. So isteri dia bantu, dan dia ni, bapak mertua dia ni ada bengkel lah. So bapak mertua dia tolong jugalah, bapak maintenance. Lepas tu runner pun, dia orang bekerja sama lah. Okay, so tahun ni sewaan dia RM140,287, dan dia punya untung dia tolak-tolak pun semua RM81,589. So dia daripada satu kereta tahun lepas, sekarang ni dah ada 13 biji kereta. Kan? So daripada 13 biji kereta tu, 6 biji kereta dia sendiri, 7 biji kereta pajak. Nampak tak macam mana kita punya rakan dia? Dia bermula dengan 1 biji kereta, and then dia buat marketing belajar, and then dia tambah kereta. Kan? Lepas tu sekarang ni dia duk ambil kereta pajak. Kan? Okay, next adalah, okay, yang ni kita punya rakan niaga. Yang ni dia ni sebenarnya orang India, JK. Bagus dia ni. So dia ni sertai Go Greentic pada 3 Mei 2023. Dia orang ni actually orang Malaysia. Tapi dia orang ni asalnya dulu kerja Singapura. Suami isteri kerja Singapura, tapi bila dia orang dapat anak, isteri dia terpaksa berhenti kerja, duduk rumah jaga anak. So bila seorang berhenti kerja, hilanglah satu income. Kan? Yang duduk kat Johor, saya rasa lah dia punya kos hari hidup agak mahal lah dekat Johor kan. So yang dia orang ni tercari-cari apa benda yang dia orang boleh buat dalam keadaan isteri dia duduk rumah, boleh menjana pendapatan. So dia orang survey, dia nampak kereta sewa lah. So dia join kita pada 3 Mei 2023, dan dia start dengan satu kereta lah, Toyota Vios 2016. Start dengan satu. So saya tak pernah jumpa dia, tak pernah jumpa. Memang kalau kita jumpa pun last hari kita interview dia Zoom, memang tak pernah jumpa. So dia belajar dia buat kan. Sekarang ni dia ada 7 kereta. 7 kereta lah. Semua kereta dia sendiri. Dia tak ada pajak. Okay. So tahun ni dia punya total sale dia RM177,597. Untung dia RM66,498. Tetapi untuk tahun ni ada 2 bulan yang dia punya untung tu kecil. Okay, so saya tanya dia, yang bulan Mei tu, dia punya untung RM45. Saya tanya, apa pasal untung sikit sangat? So dia kata bulan ni banyak kereta dia kena renew insurance, kena renew road tax kan. So banyak duit kena pakai lah. Okay, bulan Ogos, bulan lepas, untung dia pun menurun. Sebab apa? Dia kata Starret dia tahun 2020 tu rosak, enjin rosak. Ini risiko lah bila beli kereta second hand. Starret ni kalau enjin rosak memang makan modal lah. Tetapi secara keseluruhan dia masih ada untung lagi lah. Alright? Okay. So ini contoh-contoh rakan niaga kita yang ada kereta. Ada yang bermula tanpa kereta, and then lepas tu dia ada kereta. Alright? So far okay ke?
Okay, pajakan ni, so banyak orang confuse. Saya ada kereta, kan? So you nak buat apa kereta? You nak sewa, you nak urus sendiri ke ataupun you nak bagi orang uruskan? So kalau you bagi orang uruskan, itu kita panggil pajakan lah. Kan? So kalau macam yang tadi saya tunjuk yang apa? Uh, Car Rental Expert, TSL dengan JK Car Rental tu, dia orang run sendiri. Okay? Tapi pajakan ni, you tak ada masa nak urus. You serah kereta dekat orang, orang tolong uruskan lah. Macam saya GM, kita tak ambil kereta pajak. Cuma saya ada banyak rakan-rakan niaga saya yang dia orang sebenarnya dia tak perlukan sangat kereta pajak. Tapi kalau macam ada orang kan, dia tak boleh nak bayar kereta apa semua. So, dia orang akan ambil kereta tu, dia orang akan bayar installment, bagi profit sikit lah. Tetapi bergantung jugalah kepada condition kereta tu lah. Okay. Macam bayaran pajakan tetap untuk kereta mileage bawah 100,000 km, kontrak bermula 3 bulan. So biasanya dia orang akan ambil 3 bulan, kalau okey sambung setahun. Alright. So ini kereta-kereta, kita ada 4 grup lah. Grup A, Azia dengan Saga, installment plus RM200. Kalau grup B, Beza, Myvi, installment plus RM250. Kalau macam grup C, MPV, SUV, 4x4, sedan, installment plus RM300. Kalau grup D, Velfire, Alphard, kereta mewah lah, installment plus RM500. Ini yang kita offer lah. Tapi tengok jugalah condition kereta. Ada kereta sampai 3 bulan installment, 3 bulan sangkut bank. Kalau kereta yang dah sangkut bank tu, memang jangan harap dapat profit lah kan. Memang dia orang ambil kereta tu, dia tolong settlekan, dia orang sewakan, bayar bulan-bulan saja. Sebab apa, dekat luar sana ramai orang beli kereta, tak boleh nak bayar. Kan? Okay, so kalau kenderaan ni lebih 100,000 km, biasanya saya punya team, kalau macam kereta dia dah lama, mileage pun dah lebih 100,000 km, dia orang bayar installment saja. Dia orang takkan bagi profit apa-apalah. Just nak tolong pemilik kereta kurangkan komitmen lah. Okay. Kalau pajak ni, Roadtax, Insurance, Maintenance dan Saman GM Hub yang tanggung. GM Hub ni adalah rakan niaga Go-Gramatic, bukannya Go-Gramatic. Alright. Kenderaan tiada hutang atau pemilik nak pegang kereta, biasanya kereta mewah lah. Boleh pajak ikut percentage, ada yang buat 30-70, 40-60 ataupun 50-50. So bergantung atas persetujuan lah. Okey, kalau macam saya banyak jugalah orang nak pajak kereta kan. Cuma siapa yang saya rasa kereta tu boleh disewakan, kalau saya tolong carikan pemajak dalam saya punya group, saya charge RM100 untuk saya proses. Tapi kalau you dah bayar, lepas tu tiba-tiba tak ada saya punya team yang nak ambil kereta pajak, saya refund balik lah. Sebab apa saya tak nak buang masa lah proses ni. Kan kita ambil detail, tanya dalam grup, dah setuju pun semua, tiba-tiba nak ambil kereta, owner pula tak jadi. So buang masa saya, buang masa saya punya team, buang masa you lah. So siapa yang nak pajak, saya charge RM100. Kalau tak ada team saya yang nak pajak, kita refund. Tapi kalau you masa proses tu you cancel, no refund. Sebab saya tak nak buang masa lah. So far okay? Setakat ni? Okay ke okay? So Puan Shirley menjawab ke semua soalan tu? Alright, thank you Puan Shirley. Okay, next. Jangan saya minum dulu. Okay, satu lagi lupa. Sebenarnya, saya lebih suka you uruskan kereta. Sebab apa? Pajak ni, bila orang nak pajak, saya rasa berat. Berat sebab apa? Nak cari orang yang jujur tu susah, tuan-tuan. Saya bukan nak kata saya punya team ni bagus. Tapi manusia kan. Kadang-kadang bukannya masalah bisnes tu. Masalah orang tu. Kan, bisnes okey je. Bisnes okey. Tapi dia pula tiba-tiba bila dah senang sikit, tambah isteri baru lagi, buat skandal sana, skandal sini kan. Bisnes dia okey, tapi dia yang cari penyakit. Lepas tu efek lah dia punya bisnes. Kan? Alright. Okay. Cara pemasaran. Macam saya tak pandai buat iklan berbayar. Memang saya tak pandai. Kalau you, saya nak join Go-Gramatic, boleh tak ajar marketing? Marketing zero cost saya boleh. Tapi kalau nak setting iklan berbayar, saya tak kerti. Saya pun pernah belajar lah, tapi very complicated lah. Kan? Belajar sebab apa benda tu berubah. And then, tapi kalau macam you nak gunakan zero cost, you boleh follow je yang benda ni kan. Okay, first kali, konsisten iklan di semua platform media sosial. Facebook, IG, TikTok, kan sekarang ni apa, Thread,
apa Lemon ada, YouTube ada, apa Twitter kan, sekarang ni dah tukar apa X kan, LinkedIn, post saja. And then you masuk dekat dalam grup-grup Facebook. Sekarang ni apa, Facebook story, IG story, WhatsApp status. Tak larat nak buat benda tu. Cuma kalau you ada duit, kan, you banyak duit, you boleh buat iklan berbayar. Kalau you all tak ada duit, you kena rajin lah iklan. Kan? So you yang mana? You ada duit, boleh spend 4,000 sebulan untuk iklan, dan you ada kemahiran, boleh. Macam tadi car rental expert kan, dia ada duit kan, dan dia ada kemahiran untuk buat iklan, boleh. Tapi kan dah lah tak ada duit, lepas tu kemahiran pun tak ada, lepas tu sibuk nak buat iklan berbayar. Tapi sekarang ni macam iklan-iklan Facebook, saya punya tim dia orang belajar sendiri je, tengok dekat YouTube kan, dia orang buat. Ada yang dia buat 2 bulan masuk, dia spend sebulan dalam 2 bulan dia spend iklan dekat Facebook 1,700, 2 bulan dia punya commission 17,000 kan. Dia kata dia pun belajar dekat YouTube je. Okay, konsisten iklan dalam Facebook group setempat, iklan dekat Facebook Marketplace boleh. Lepas tu you daftar Google My Business kan, Google My Business ni, and then you kumpul lah review. So first kali minta lah kawan-kawan bagi review lah. Lepas tu kalau you dah dapat pelanggan, you minta pelanggan bagi review lah. Lepas tu you boleh, kalau macam dekat tempat you tu ada hotel-hotel, you pergilah jumpa pekerja hotel yang jaga dekat kaunter. Bos, kalau ada customer nak sewa kereta kan, contact aku, nanti aku bagi commission. Kan? Kalau dekat tempat you tu ada bengkel-bengkel, you pergi jumpa toke-toke bengkel. Bos, kalau you ada customer kan, kereta rosak, tak ada transport, you contact saya. Saya bagi commission. Kan? So kalau you pun boleh daftar jadi kita punya rakan niaga kan. And then you boleh offer commission kepada agent. Tapi agent ni make sure agent yang you kenal lah. Macam saya punya team ni, kalau agent tu tak berdaftar, dia orang tak berani ambil booking daripada agent yang tak berdaftar ni. Sebab apa? Bila ada masalah, agent ni akan lepas tangan lah. Alright? So that's why better you daftar, kita bagi training, you follow SOP kita. Alright? And then you boleh buat Google Ads. Tapi kalau you nak buat Google Ads, you kena ada laman web sendirilah. And then sebenarnya marketing ni adalah kita bagi servis yang terbaik kepada pelanggan. Lepas tu kita tanya pelanggan tu, kita dapatkan feedback kan, terbaik you minta video testimonial. So you gunakan feedback tu untuk buat marketing, untuk tarik lebih banyak pelanggan. So pelanggan ni bila dia dapat servis yang bagus, dia akan repeat lagi. Lepas tu dia akan balik, dia akan recommend. Itulah marketing. Marketing adalah kita showcase result. Macam saya pun, kalau you perasan, marketing saya adalah saya showcase result. Apa result dia? So rakan niaga yang masuk yang buat duit. Kan, kalau you buat kereta sewa, you tunjuklah result customer you. Kan, you bagi customer sewa kereta kan, dia cakap, oh terbaik, memang puas hati kan. Itu je marketing. Kalau you buat iklan, kan, buat iklan power gila, tapi servis teruk, no point juga. Kan, faham ke? Faham? Marketing adalah showcase result. Okay, 12 langkah kawalan risiko ni secara umum lah. Alright. First kali, elak iklan kereta sewa murah. Janganlah you buat Facebook kan, kereta sewa murah. So bila you duk iklan murah, so you akan menarik pelanggan-pelanggan yang nak murah lah. Kan? So yang nak murah ni biasanya ada masalah. Okay, lepas tu macam tempahan last minute. Kalau last minute, jangan ambil booking secara manual. Macam GM, kita sediakan laman web, you bagi link dekat pelanggan. Kalau pelanggan tu tempah, you check kereta ada, you tekan button approve, dia dapat invoice, dia bayar, pelanggan ni okey. Tapi kalau pelanggan ni dia macam bermasalah kan, you bagi link dekat laman web, kan, dia akan cakap lah, oh saya tak reti lah, tak boleh lah, saya lupa email lah. So kalau pelanggan dia bagi alasan macam tu, better tak payah layan lah. Alright. And then umur pelanggan kalau boleh 23 tahun ke atas. Lepas tu make sure lah pelanggan ada kerja tetap, ataupun kalau dia berniaga, clear berniaga apa. Kan? So kerja government ke swasta, siapa kau punya majikan, kalau berniaga apa company, kan? Kena clear. Alright. Sebab apa, kalau macam pelanggan-pelanggan yang okey ni, you minta dia bagi je. Tapi kalau pelanggan ni dia ada masalah kan,
You minta dia, you tanya dia kerja apa, dia akan marah you lah. Sebab tu saya cakap kereta tak penting, nak cari pelanggan ni yang susah. Kalau you pergi beli kereta, lepas tu baru you nak buat marketing, ya, lepas tu tanya lebih-lebih kan customer marah pula kan. Bagi sewa pak kereta hilang. Alright. Okay, lepas tu kalau macam orang lokal, you minta lah bil air kan, bil elektrik untuk tengoklah alamat rumah. Ada kita punya rakan niaga dapat bil elektrik kan. Bil elektrik dah apa, surat dah berah lah. Mana dia tak payah bil elektrik. So kalau customer macam tu, tak payahlah pergi sewa. Bil elektrik pun tak boleh nak bayar. Kalau sewa kereta you tiba-tiba accident, dia mampu bayar ke tidak? Faham tak? So itulah proses tapisan pelanggan. Alright. Lepas tu macam GM kita ada sistem PSS, nanti saya tunjuk. Kalau pelanggan tu dah pernah contact kita punya team, kita ada database dia. Tapi kalau pelanggan tu belum pernah menyewa, ada sistem lagi lah, you boleh check juga. Alright. So nampak tak dia punya proses tapisan tu sangat ketat. So kalau pelanggan-pelanggan yang jahat-jahat ni, you tanya tu tanya ni, memang dia akan belah. Tapi kalau customer tu gentle, dia okey je. Alright. Lepas tu wajib ada perjanjian sewa dan kena ada sitos lah. So macam GM ni, kita memang ada sitos. Sitos kita bayar sebulan RM300. Bayar saja. Kan, setahun RM3,000 lebih. Lepas tu staff yang nak manage. So macam you dah join, tak payahlah pening kepala nak sitos apa semua ni. Kan? Alright. Lepas tu kereta wajib pasang GPS tracker. And then payment kalau boleh lah online banking ataupun kad kredit saja. Jangan ambil cash. Alright. Lepas tu kalau you ni jenis anxiety kan, jenis overthinking, takutlah nanti takut tu takut ni, belilah insurans P2P Alliance. Cuma insurans P2P Alliance ni dia 215% lebih mahal berbanding insurans biasa lah. Alright. So kalau you beli P2P ni, kereta accident, you pergi balai polis, you cakap you bagi sewa, insurans akan bayar. Cuma mahal lah. Kalau you ada satu, tapi saya rasa lah P2P ni, kalau you baru bermula, better you beli. Tapi lepas you mungkin you dah 3 tahun kan, you dah professional, customer you pun you dah kenal, tak payah. Faham tak? Ini P2P ni untuk orang yang overthinking. Tapi kalau yang otai-otai ni, dia tak ada lah. Kan? Sebab apa, customer dia dah kira macam dah trusted dah customer dia. Dia orang dia tak ambil booking daripada sebarang orang lah. And then macam GM kita ada panel. Kalau kereta accident kita ada panel, dia orang akan advise lah. Lepas tu kalau macam ada kes-kes customer sewa kereta tak bayar bagi rosak apa semua, so kita ada debt collector dengan peguam kan. Tapi yang ni kena bayar lah. Kena bayar. So GM kita boleh ada panel, tapi kalau yang kos-kos tu you kena bayar. Tapi semua payment ni you boleh claim daripada pelanggan. Alright. Okay. Okay, ni P2P Alliance lah. So untuk P2P Alliance ni, you wajib daftar Go Gramatic. Kalau you beli, you beli, tiba-tiba kereta you accident, you pergi balai polis, report, you bawa report tu, insurans tanya, you daftar tak dengan Go Gramatic? Tak daftar, dia takkan bayar. Sebab apa? Go Gramatic dengan Alliance, kita memang dah ada perjanjian. Kalau sewa melalui gunakan kita punya Shopee, barulah valid benda tu. Okay, untuk P2P Alliance ni, kenderaan persendirian saja. Kenderaan anda syarikat tak boleh. Okay, lepas tu you kena beli melalui ejen Alliance khas saja. Dia kadang-kadang kalau you pergi yang ejen-ejen, dia orang pun tak tahu. Tak semua ejen boleh jual benda ni. Okay, lepas tu boleh buat laporan kenderaan disewa. So kalau you beli P2P ni, you pergi balai polis, kata bagi sewa, insurans akan bayar. Kan? Tapi you kena jadi rakan niaga Go Gramatic lah. And then ganti rugi kemalangan, kecederaan dan kematian. Accident ke, cedera ke, mati ke, insurans akan bayar lah. Tertakluk kepada apa yang dia offer lah kan. Cuma P2P ni dia 215% lebih mahal berbanding insurans biasa. So kalau kereta biasa you bayar RM1,000, P2P ni dia jadi RM2,150. Kan? Kalau you ada 1-2 kereta, okey, baru nak mula. Tapi kalau you dah ada 10-20, tak larat nak bayar tu. Dan hanya Alliance saja yang tawarkan polisi ni. Syarikat lain tak ada. Sebab apa? Alliance ni dia daripada syarikat luar negara. Dekat luar negara dia orang dah buat benda ni. So dia bawa je kat Malaysia. So macam syarikat-syarikat yang apa macam Etika apa semua tu, dia orang tak ada benda ni. Alright. Okay, next adalah
Okay, ini sistem PSL lah. Ini saya screenshot dalam bentuk full lah. Okay, so maklumat pelanggan yang menyewa akan dimasukkan di dalam sistem PSS. PSS ni dia stand for Public Search System. Okay, pelanggan yang ada kes akan direkodkan dalam sistem PSS. Pelanggan yang belum pernah menyewa, Gemhub perlu semak dahulu. Cuma untuk semak ni, dia ada dua package lah. Satu PSS Basic, satu nama RM1. Tapi dia lambat sikit lah, 24 hour baru dapat result. Satu lagi PSS VIP, sebulan RM30, 1 jam dah dapat result. Tak ada limit. So terpulang, kalau you jenis macam customer nak cepat, ya, you ambil lah yang PSS VIP lah, bayar RM30 sebulan. Nanti akan ada admin yang tolong checkkan. Tapi kalau you macam baru nak start, you ambil basic pun okey. Tapi database yang dah pernah disemak dah ada dalam kita punya sistem. Alright? Okay, so far okey ke? Okey ke okey? Boleh saya teruskan? Okey. Okey. Ni saya tunjuklah. Kalau dah join GM, macam mana kan? Okey. Kalau dah join GM, apa benda nak buat? Okey. So yang pertama lah, ada 7 langkah. Lepas you daftar, ada 7 langkah lah yang you kena buat. Langkah pertama, buat poster. Kan? Tadi kan you nampak dekat dia orang punya profile Facebook kan. So gambar-gambar dia orang ada logo. So you buat poster tu. Template kita bagilah. Tapi kalau you tak nak guna brand GM pun, kita tak ada masalah. Kan? So nak pakai kita punya brand pun boleh, nak buat sendiri pun boleh. Cuma kalau macam you tak gunakan kita punya brand, saya bila dekat media sosial tu, kita tak tahu you ni adalah rakan niaga kita atau tidak. So kita pun tak komen apa-apalah. Tapi kalau macam you guna kita punya brand, oh dia ni kita punya team, so kita akan komen, kita akan share, kita akan support lah. Alright. And then langkah 2, daftar akaun media sosial. So actually banyak, Facebook page kan, IG, TikTok, mana yang you boleh buat. Tapi yang betul-betul efektif adalah Facebook page lah. Facebook ni masih lagi antara sumber kita punya rakan niaga dapatkan pelanggan lah. Okay. Lepas tu langkah 3, macam GoGoMatic, kita ada sediakan bahan-bahan pemasaran macam gambar, video kan. Kalau you baru mula, you tak ada gambar apa semua, you ambil je. Kita sediakan gambar 3,000 gambar, video 400 video. You ambil je. Kan? And then, okay, bila you dah buat marketing, kan, mungkin akan ada pelanggan yang mesej you nak sewa kereta. So, kalau you dapat closing, kan, so dekat sini, sama ada you nak proses tu secara offline ataupun online. Kan? Kalau you ni jenis tak pandai IT pun semua, pakai je lah offline. Kan? You print out borang sewa tu, tulis tangan kan. Tapi kalau macam you pandai pakai sistem, training kita sediakan. Setiap minggu kita ada sediakan. Okay? Video pun ada. Kalau you jenis pandai IT, dia tak susah mana pun. You boleh pakai. You boleh key in order, buat borang sewa, sign dekat phone saja boleh. Tapi kalau you tak pandai langkah 5, janganlah give up. Banyak orang, dia tak pandai pakai sistem, lepas tu dia give up. Padahal dia boleh je pakai langkah 4, pakai offline saja. Okay, langkah 6, kalau boleh you daftar Google My Business, tapi benda ni tak semua orang boleh buat. Kan? So kalau you boleh daftar, kan, and then you kumpulkan review lah. So bila you ada Google My Business, bila orang search dekat Google, peluang untuk you dapat pelanggan tu lebih tinggi lah. Lagi banyak review dekat you punya Google My Business, lagi tinggi peluang you untuk dapat pelanggan. So langkah 7, so kita sediakan grup lah. Kita ada grup untuk booking, grup untuk bersembang, grup untuk belajar, grup untuk pajak kan, grup untuk checking customer. Alright. So ini saja 7 langkah. Tapi kadang-kadang ambil masa sikit lah untuk you belajar apa semua kan. Alright. Dekat sini ada tak sesiapa yang nak join GoGoMatic? Ada yang dah join? Ada yang dah join? Yang dah join cuba komen dah join. Yang belum join cuba komen belum join. Okay, so program GoGoMatic so kita charge yuran jadi ahli RM300 setahun. So RM300 ni sebenarnya kalau you daftar seorang, you boleh bawa 1 orang partner lah. Sama ada pasangan suami isteri ke anak ke, tapi the same company lah, bukannya RM300 you share 2 orang. Sebab apa? Kalau you ni adalah isteri, you nak bawa suami you masuk boleh.
tak payah bayar apa, tak payah bayar tambah. Bayar RM300 dua orang. Kalau you mungkin ada anak ke kan, you nak anak you belajar, boleh. Alright. Okay, so apa yang kita bagi? Kita sediakan latihan online Zoom setiap minggu. Hari Isnin pukul 9 malam kita bagi training. Lepas tu kita sediakan group support WhatsApp dengan Telegram selama 12 bulan. Bahan-bahan pemasaran kita bagi gambar 3,000 gambar, video 400 video. Sistem tempahan online, laman web kita tu kan. And then kita ada sediakan sistem inventory online. Kita sediakan dokumen sewa, borang sewa, perjanjian, semua quotation, invoice semua kita sediakan. You just download, pakai saja. And then kita sediakan sistem PSS untuk checking tu, database kita tu. Lepas tu kita ada sediakan sistem tuntutan hutang, CITOS, debt collector kan. Lepas tu kalau macam you tak ada kereta kan, you dah marketing dah power, kan, macam GM ni banyak orang nak bagi. Tiap-tiap hari orang mesej nak bagi kereta atau motor. Kalau you nak kereta dengan motor pun kita boleh bagi. Tapi make sure you bayar lah. Bayar kepada owner lah. Jangan you tak mampu, sale pun tak ada, pergi ambil kereta. Kejap lagi sakit lah. Alright. So, apa lagi payment lain? Kalau macam HQ, HQ pun kadang-kadang kita ada customer juga. Kalau kita dapat pelanggan, kita ambil kereta you. Kalau you agent tak ada kereta, memang takkan ada lah booking daripada HQ ni. So, kalau HQ dapat pelanggan, kita ambil kereta you, kita ambil commission 20%. Tetapi kalau you, kan, you buat marketing, you dapat pelanggan, GM ambil 1% daripada sewaan you. Kalau you agent, kita ambil 1% daripada you punya commission. Itu saja. Alright? Tak ada orang komen pun. Okay. So, kalau ada tak sesiapa yang nak join GoGramatic? Ada tak? So, kalau ada yang nak join, you boleh screenshot ni lah. Screenshot. Make sure you daftar sebelum hari Isnin, sebelum pukul 6. Sebab apa hari Isnin pukul 9 malam saya ada buat training. Alright. So pukul make sure kalau you nak daftar, you screenshot lah. Screenshot you daftar sebelum hari Isnin pukul 6, pukul 9 malam you boleh. Tapi nak daftar sekarang pun boleh. Alright. Okay. Boleh nak daftar sekarang boleh terus buat lah. Kalau you daftar hari Isnin tu, jangan kita kekil lah. So better daftar sekarang and then terus boleh jalan. Tapi benda ni ambil masa lah. Sebab apa, benda ni bisnes. Dia bukannya apa pelaburan ke, tak ada. Ni okey tak? Start kereta sewa dengan RM300. Kan? Tak ada kereta pun boleh. Suri rumah pun boleh. Kan? You nak buat part time pun boleh. Alright. So far okey ke? Okey ke sesi ni? Ya. Okey tak? So kalau siapa-siapa yang berminat, tak apa, tak ada masalah. Kalau you ada soalan, boleh tanya dekat dalam grup, kan, dalam grup yang WhatsApp tu. Boleh mesej saya, boleh ni. Tapi jangan call lah, jangan call. Kalau panjang sangat, you buat voice note, nanti saya jawab lah. Alright? Okay, so kalau semua okay, kita habiskan kita punya sesi ni, boleh ya? Kita habiskan kita punya sesi ni dengan kiraan 3, 2, 1. Bye-bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.